Walaupun Proton S70 MC nanti akan datangkan dengan banyak juga upgrade, tapi ada juga downgrade-nya. Nak tahu? Sebelum tu jangan lupa tekan button like, comment, share dan subscribe. Yang paling penting sekali, subscribe channel Mekanik. Support lah sikit. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Cikgu Zul dalam channel Mekanik. Okay, Proton S70 bakal dilancarkan iaitu versi MC tak lama lagi pada 11 Februari. So, apa perubahan yang dilakukan oleh Proton untuk S70 MC 2026 kali ini? Yang pertama, walaupun daripada segi looks nampak sama macam S70 sebelum ni, tapi kalau korang perasan ada perubahan. Tengok headlight pada S70 MC 2026, dia punya lampu signalnya sekarang berada di bahagian sisi dekat bahagian tengah tu lah, dan ada trim yang nipis yang bersambung pada bahagian signal dan menjadikan headlight pada S70 MC adalah headlight yang berbeza berbanding dengan S70 sebelum ni. Untuk lampu signal pada headlight S70 yang lama, dia terletak pada DRL ni lah, LED ni. Dekat sini adalah high beam, yang ini low beam. So untuk S70 yang baru, bahagian LED high beam dekat sini dah tak ada, dia menggantikan bulb untuk signal. Yang kedua, kita tengok perubahan daripada segi design rim. Ini seperti yang kita katakan sebelum ni. Untuk Proton S70 MC, dia menggunakan rim yang sama terdapat pada Geely M Grand facelift. Walaupun nampak macam lebih kurang sama design rimnya seperti S70 sebelum ni, tapi kalau korang tengok betul-betul dia punya spoke lebih kemas, desainnya berbeza sedikit. Dan kali ni untuk Proton S70 MC, dia menggunakan tayar daripada brand GT. Yang mana kita tahulah tayar GT ni kira tayar yang agak premium juga. So satu perubahan yang baik dilakukan oleh Proton untuk model S70 MC mereka. Yang ketiga, seperti yang kita cakap sebelum ni, untuk S70 MC akan datangkan dengan aero kit dengan design yang lebih fresh, lebih sporty dan lebih baru. Dan ternyata benar. Kalau korang tengok, kali ni mereka bentuk aero kit pada S70 MC lebih ganas, lebih sporty. Dia punya front diffuser ala-ala macam Fang sikit dengan ada kemasan lining warna merah. Bagi aku satu perubahan yang baik juga dilakukan oleh Proton untuk memberikan nafas baru pada model Proton S70. Cumanya sebelum ni kita jangkakan mungkin Proton akan tukar design grill, diamond grill ni, kepada design grill yang lebih kurang sama macam Proton X50 all new dan juga all new Saga. Tapi ternyata Proton masih mengekalkan lagi Infinite Wave dengan kemasan diamond pin untuk Proton S70 MC. Dan bukan saja perubahan pada front diffuser, bahagian rear diffuser pun berubah. Kali ni dia nampak lebih complicated. Ada kemasan shark fin pada bahagian diffuser tengah dan ada juga kemasan lining merah. Begitu juga pada bahagian side skirt. So kali ni untuk Proton S70 MC 2026 datangkan dengan aero kit yang lebih agresif, lebih sporty dan lebih berlainan berbanding dengan S70 sebelum ni. Bagi aku, mungkin ada yang suka, mungkin ada yang tak suka. Personally bagi aku, okey untuk menampakkan S70 ni lebih muda, lebih fresh. Dan kita tahulah Proton S70 ni model dia sebenarnya design dia tak berapa nak muda sangat. Lagi-lagi kalau korang ambil S70 standard yang tak ada apa-apa sebarang aero kit, memang nampak macam angka-angka sikit lah design sedan S70 ni. Tapi Proton berjaya menampakkan dia lebih muda sikit dengan penambahan aero kit. Kali ni dengan aero kit yang baru, nampak lebih muda, young and dangerous. Dangerous ni apa? Ini memang bahaya. Geng-geng Civic confirm trigger. S70 MC 2026 memang confirm akan menggunakan enjin baru, iaitu enjin 1.5 liter IGT 4 cylinder turbo. Enjin yang sama digunakan pada all new X50. Yang mana untuk enjin IGT ni menghasilkan power sekitar 181 PS dan 290 Nm of torque. Penambahan lebih kurang 31 PS dan 64 Nm torque. Memang beza jauh daripada segi power output. Untuk S70 sebelum ni yang menggunakan 3 silinder MPI,
dan juga 4-cylinder IGT memang jauh-jauh berbeza. Aku dah banyak kali drive Proton S70 3 silinder MPI, itu pun dah cukup power, walaupun power dia sekitar 150 PS saja, tapi delivery power dia memang cukup baik, disebabkan dengan Proton S70 ni bodinya tak adalah berapa berat sangat. Dan sebenarnya S70 ni dia punya body lebih kepada segmen B. Tapi bila Proton menggunakan enjin IGT yang baru ni, 181 PS, memang gila. Kali ni geng-geng Civic Conform Trigger kena cucuk dengan Proton S70 MC. Transmission masih lagi kekal sama, menggunakan 7-speed DCT. Dan Proton claim untuk S70 kali ni dia jimat sedikit berbanding dengan S70 sebelum ni, yang mana boleh mencapai fuel consumption sekitar 5.7 liter per 100 km. Tinggi sedikit berbanding dengan Proton Saga All New. Sejujurnya aku cakap untuk Proton S70 sebelum ni pun dah cukup jimat. Full tank boleh pergi sekitar 6 ke 700 km. Kau bayangkanlah kalau menggunakan enjin IGT yang baru ni, confirm lagi jimat. Sebab enjin IGT ni dia bukan saja 4-cylinder, tapi juga dia menggunakan 2/3 timing change. Di samping dapat memberikan penjimatan minyak yang lebih baik, tapi dari segi kos untuk kita maintain lebih murah berbanding dengan timing belt yang dipakai pada enjin S70 sebelum ni. So bagi aku, perubahan yang paling besar dilakukan oleh Proton untuk S70 kali ni adalah pada bahagian powertrain. Good job Proton. Yang keempat, untuk Proton S70 kali ni, bahagian interior dia, walaupun layout cabin dia tetap sama, which is aku okay, no problem, sebab layout cabin pada S70 ni pun dah cukup moden. Datangkan dengan 12.3 inci IHU. Kali ni datangkan dengan wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto. Fully digital meter cluster berukuran 10.2 inci. Steering yang sama, center console yang sama. Tapi untuk S70 MC kali ni didatangkan dengan headliner berwarna hitam, menggantikan warna krim ataupun putih pada S70 yang lama. So, untuk S70 MC kali ni, interiornya tampak lebih sporty. Tapi untuk headliner warna hitam ni hanya special untuk variant flagship X sahaja. Dan sunroof masih lagi dikekalkan. Dan yang kelima, untuk S70 MC, dia punya control switch pada bahagian driver kini dah ada illumination light. Sebelum ni tak ada. So ini antara perubahan yang dilakukan oleh Proton lah untuk S70 MC. So ada 5 perubahan besar yang dilakukan oleh Proton untuk S70 MC 2026. Tapi ada satu downgrade yang dilakukan oleh Proton. Di samping dengan 5 perubahan besar yang kita sebutkan tadi, hanya satu saja downgrade untuk S70, iaitu pada bahagian headlight. Walaupun headlight dia menggunakan headlight model daripada Geely M Grand facelift, model yang baru, berbeza dengan S70 yang lama, tapi untuk bahagian signal kali ni dia dah menggunakan mentol ataupun bulb yang biasa. Sebelum ni untuk S70 yang lama, bahagian signal diletakkan pada bahagian DRL atas, LED kan. So menjadikan turn signal S70 sebelum ni adalah jenis LED. Tapi untuk S70 MC 2026, turn signal dia dah menggunakan lampu bulb yang biasa. Dan downgrade yang lain pada headlight ni juga, pada bahagian lampu headlight dah tak ada dancing light function pada bahagian lampu hadapan. Itu satu downgrade jugalah. Tapi untuk bahagian lampu tail light masih lagi dikekalkan dancing light. Masih lagi ada. Cumanya bahagian headlight depan saja. Tapi masih lagi ada function auto high beam. So, itu antara downgrade lah yang dilakukan oleh Proton untuk S70 2026. Satu je lah downgrade-nya di samping dengan 5 perubahan besar yang dilakukan oleh Proton. The best part is korang dapat enjin IGT 4-cylinder dan juga ada wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto. Bagi aku, benda dua tu adalah benda yang paling besar yang memang kita nak. Berkenaan dengan harga, katanya untuk S70 MC kali ni lebih murah berbanding dengan S70 yang lama. Murah berapa ribu? Not sure. Tapi yang aku dengar sekitar 2 ke 3 ribu lebih murah. Sepatutnya lebih mahal lah kan, dengan perubahan besar yang dilakukan oleh Proton dengan enjin baru kan. Tapi Proton baik hati akan bagi harga S70 lebih murah. Maka tercabarlah pesaing-pesaing segmen C sedan yang ada dekat Malaysia seperti Toyota Altis dan juga Honda Civic. So, itu saja berkenaan dengan Proton S70 MC
2026. Bagi korang yang berminat, boleh datang ke showroom terdekat untuk melihat sendiri Proton S70 MC dan korang boleh siap booking lagi. Sama-sama kita nantikan kemunculan rasmi official launching Proton S70 2026 pada 11 Februari ini. Apapun, jangan lupa tekan button like, comment, share dan subscribe channel Mekanik. Assalamualaikum.